Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifun rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tengok kita Unwanul Falah. Dan harus pada hak Allah Taala memperbuat tiap-tiap mungkin atau meninggalkan perbuatnya mungkin. Contoh seperti menjadikan alam atau meninggalkan menjadinya alam. Itu contoh. Dan seperti memberi pahala akan orang yang mengerjakan taat atau meninggalkan memberi pahalanya orang yang mengerjakan taat. Ni nak tolak fahaman Mu'tazilah ni. Lalu si Mu'tazilah khabar wajib beri pahala. Baik. Jadi nak cerita tentang bahagian yang ketiga ni dalam perkara yang wajib diketahui bagi Allah Ta'ala. Jadi setiap mukallaf wajib mengenal Allah Ta'ala. Menapa yang dikandalkan dengan mengenal Allah Ta'ala? Ada 3 perkara. Yang pertama, kena mengetahui sifat wajib baginya secara ijmali dan tafsili. Yang kedua, wajib mengetahui secara perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala secara ijmali atau tafsili. Dan wajib mengetahui perkara yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi itu 3 perkara yang duduk bawah perbahasan uluhiyah, ketuhanan. Yang mana uluhiyah ni salah satu daripada 3 perbahasan yang utama dalam perbahasan akidah secara sistem khalaf. Jadi mukallaf kena kenal Tuhan. Kena kenal Tuhan. Dia ada 2 jalan yang diiktiraf dunia. Dia ada 3 jalan ahli sufi satu lagi. Cuma kita guna 2 sahaja. Nombor 1 dengan cara khalaf, nombor 2 dengan cara salaf. Yang salaf bersih lama 300 hijrah ke bawah. Dan yang salaf 300 hijrah ke atas. Jadi hak khalaf itulah dia ada 3 cara, uluhiyah, nubuwah dengan samiyat. Uluhiyah tu ada 3, mengetahui Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat wajib, berkaitan dengan sifat mustahil atas Allah Ta'ala dan sifat harus bagi Allah Ta'ala. Jadi hak malam ni kita baca dan harus pada hak Allah Ta'ala. Ni dia nak cerita tentang perkara yang ketiga lah, sifat harus. Dan harus pada hak Allah Ta'ala. Harus ini harus pada akal. Mari daripada siapa? Mari daripada setiap mukallaf masing-masing, per individu ni. Dia bukan berkelompok, dia bukan ikut-ikut orang tau. Ni setiap individu yang mempunyai akal, mesti dia mengatakan ada pada Allah Ta'ala perkara yang harus ataupun sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Baik. Jadi dan harus, sabdi khabar harus, orang berakal khabar harus. Pada hak Allah Ta'ala. Kenapa? Memperbuatkan tiap mungkin. Memperbuat, beri jadi. Beri jadi dengan kudrat ilmu dia lah. Tiap mungkin. Tiap mungkin. Berapa mungkin? Mungkin ialah benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan mungkin ada 4 jenis. Ada mungkin yang maujud pada ada. Ada selepas tak ada. Ada selepas tak ada. Ada maujud, ada ba'da ada, selepas tak ada. Yang kedua, ada mungkin sayu jadu. Ada mungkin yang akan ada. Ada mungkin akan ada. Ada mungkin yang tak ada selepas ada. Ada mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala. Mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu 4 jenis mungkin dia khabar dan harus pada Allah Ta'ala memperbuat tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin. Termasuk dalam hak dalam ilmu Allah Ta'ala tu. Hak dalam ilmu Allah Ta'ala tu, kalau contoh, apa contoh dia dalam ilmu Allah Ta'ala? Ingat contoh dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Mungkin dalam ilmu Allah Ta'ala.
Kenapa? Beriman dengan Abu Jahal, Abu Lahab tu. Berimannya Firaun dalam ilmu Allah Taala. Dia boleh jadi berlaku, boleh jadi tidak berlaku. Tapi untuk nisbah learning tak berlaku dah. Dia panggil mungkin dalam ilmu Allah Taala. Baik, Abi. Jadi semua atau meninggalkan perbuatnya mungkin. Contoh seperti menjadikan alam. Tahu? Kenapa beza alam dengan mungkin Apa beza dia? Kalau mungkin ni benda yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Kalau alam menjadi alamat bagi ada. Itu betul dah. Alam ialah alamat. Dah kenapa alam? Masih Allah. Benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Jadi seperti menjadikan benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Tak kira lah. Tahu, lembu, kobra, gajah, buaya pun, dunia pun, alam, awak kata panggil alam semesta ni pun. Atau meninggalkan menjadikan ni. Ikut pandang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak buat tak apa, tak mau buat pun tidak mengapa. Jadi dia bukan wajib buat alam dan dia tidak mustahil untuk tidak buat alam. Ikut pandang. Okey, baik Abi. Contoh yang kedua, dan seperti memberi pahala akan orang yang mengerjakan taat. Asas dia ialah beri pahala orang buat taat dan seksa bagi orang yang buat maksiat. Dan atau meninggalkan memberi pahala. Buat taat Allah Taala tak memberi pahala. Dah tu ayat Quran tu. Allah Taala khabar. Dah apa sama ayat mah bukan. Lam yakunil ladzi tu innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Jadi hak tu balasan-balasan orang yang takut akan Allah Taala. Lepas tu Allah Taala beri balasan wajib Allah Taala janji dah tu. Allah Taala janji dah. Wajib tak wajib Allah Taala beri pahala, beri syurga? Wajib tak wajib? Harus. Lepas tu janji Tuhan tu wajib memasukkan syurga tu. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin. Jazaohum balasan mereka inda rabbihim di sisi Tuhan mereka jannatu adnin. Kenapa? Syurga adnin. Minta tial anhar. Bawah dia ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, kekal dalam dia. Dah tu janji Tuhan tu. Tuhan kabur diri nak bagi syurga, bagi pahala. Baik. Jadi hak tu memang betul janji Tuhan. Memang wajib Allah Ta'ala beri syurga, beri pahala bagi orang yang buat taat, orang buat kebaikan, orang buat ibadat. Tapi wajib dari sudut aridi dipanggil. Wajib yang baru dah datang. Tapi hak hakikatnya harus pada akal. Harus pada Allah Ta'ala nak beri pahala kepada orang buat taat, tak mau beri, hanya harus sahaja. Dia tidak wajib. Okey, baik habis. Jadi hak tu berkaitan dengan sifat harus. Dan dalil harus bagi Allah Ta'ala memperbuatkan mungkin atau meninggalkan perbuatnya, bahawasanya jikalau wajib pada akal atas Allah Ta'ala memperbuat sesuatu daripada mungkin. Contoh kita lah, nescaya terbalik mungkin jadi wajib. Wajib pada akal, maksud dia kita wajib ada lah. Kalau Allah Ta'ala tak harus buat kita, dia akan jadi dua. Sama ada jadi wajib ataupun mustahil. Learning, dia buat bagi contoh, kalaulah Tuhan tak harus buat, tidak harus buat kita, dia akan jadi wajib. Kalau jadi wajib, waktu tu kita akan jadi wajib pada akal. Wajib pada akal kita ni ada. Kerana Tuhan wajib buat kita. Gitu. Baik, habis. Dah mendapat masalah kalau kita wajib pada akal.
Dan jika tergagah pada akal atasnya, terbalik mungkin jadi wajib. Dan jika tergagah pada akal atasnya memperbuatkan sesuatu daripada mungkin, nescaya terbalik mungkin jadi mustahil. Tak, mustahil. Jika tergagah maknanya dia terpaksa. Tak? Terpaksa. Dan jika terpaksa pada akal atasnya memperbuat sesuatu daripada mungkin. Maksud dia tak buat. Dia tak buat, kita tak buat. Maksud dia mustahil Allah Ta'ala buat kita. Nescaya terbalik mungkin jadi mustahil. Sepatutnya kita tak ada lah. Jadi kalau Tuhan taruh, kita akan jadi wajib ada ataupun mustahil kita ada. Okey, baik. Dan bermula terbalik keduanya, jadi wajib atau mustahil itu batil. Tahu? Kerana apa? Kerana kalau kita wajib ada, anak kita tak ada pun. Tahu? Anak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, 8, 9, 10 pun tak ada lagi learning pun. Tahu? Kalau gitu anak kita tak wajib. Sedangkan anak kita itu mungkin. Tahu? Mustahil. Mustahil. Dan nak khabar anak kita tak ada terus belum tentu. Tahu? Nampak perut besar pula, nak beranak pula dah. Tak terbit pula dah. Tahu? Jadi kalau gitu mustahil, tak ada anak. Kalau gitu wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat harus pada akal. Untuk memperbuat mungkin atau tidak memperbuat mungkin. Baik, habis. Dan wajib pada syarak i'tikad. Habis dah dan wajib pada syarat i'tikad atas jalan ijma' umum bahawa segala rasul dan anbiya alaihimussalatu wassalam wajib bagi mereka itu, rasul dan anbiya, segala kesempurnaan manusia yang patut, yang layak dengan segala martabat mereka itu yang maha tinggi. Dan mustahil atas mereka itu segala kekurangan yang mencederakan qadar mereka itu yang maha mulia. Okey, baik. Jadi hak ni dia nak masuk perbahasan kenapa nubuwah. Perbahasan yang kedua dah lah ni. Tulis tepi kitab tu dah apa? Perbahasan nubuwah. Hak sebelum ni perbahasan uluhiyah, ketuhanan. Hak ni nak bahas tentang nubuwah pula. Jadi perbahasan nubuwah ni pun sama. Ada dua cara juga. Satu cara dengan cara ijmali, yang kedua dengan cara tafsili. Hak secara ijmali kita percaya wajib bagi rasul tu dan wajib pada syarak i'tikadkan atas jalan ijmali. Maksud dia kita orang mukallaf wajib ke atas kita. Kalau kita tahu, kita boleh pahala. Kalau kita tak tahu, kita dah dosa. Dengan cara mana kita tahu? Secara ijmali. Mendapat secara ijmali, secara umum. Kita tahu secara umum sahaja. Baik, ini cara beriman kepada Rasul, cara yang pertama. Secara ijmali, secara umum. Lagu mana cara umum? Bahawasanya segala Rasul dan Anbiya. Rasul ada berapa? Rasul 313, Anbiya 1,124,000. Tak? Rasul. Okey. Alaihimussalatu wassalam wajib dia. Wajib pada akal. Wajib pada akal bagi mereka itu segala kesempurnaan. Segala kesempurnaan. Ada berapa sifat kesempurnaan? Segala, belaka, banyak, tanpa tidak tetapkan. Semua sifat hak molek yang layak bagi Rasul ialah layak bagi Rasul. Dan yang patut segala martabat mereka itu yang maha tinggi. Dan mustahil atas mereka itu segala kekurangan. Nombor 2. Tahu? Kita kena i'tikad juga. Mustahil ke atas mereka ada sifat-sifat kekurangan. Tahu? Sifat kekurangan.
Semua sifat yang kekurangan, yang membawa kepada kekurangan ke atas seorang rasul, mustahil. Okey, baik. Abi. Yang mencederakan qadar mereka itu, yang maha mulia. Abi, ni cara pertama. Secara ijmali. Dan wajib pada syarak bahawa diketahuikan atas jalan tafsili. Pula dah. Tadi iktikad secara ijmali. Rasul ada berapa? Wallahu a'lam. Yang pasti bilangan rasul, bilangan anbiya ni dia ada sifat kesempurnaan. Berapa? Wallahu a'lam. Nah, dan tak ada pada sifat mustahil padanya ataupun berapa? Wallahu a'lam. Okey, baik. Itu secara ijmali. Dan tafsili akan barang wajib pada akal dan yang mustahil pada akal dan yang harus pada akal hak segala rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Rasulun ke rusulun? Apa beza? Jamak Lah ni jamak ke mufrad jamak. Jamak. Rasul-rasul lah kalau terjemah dia. Dan anbiya dan nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Baik, Abi. Jadi hak tafsili ada berapa? Ada 3 benda. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Hak ijmali, perkara wajib, perkara mustahil. Berapa? Wallahu a'lam. Tak tahu. Okey, gitu je. Baik, Abi. Kat air kopi ni. Lagi. Maka wajib bagi mereka itu 4 perkara. Dan mustahil segala lawannya, iaitu 4 perkara pula juga. Pertama, sidik. Artinya benar. Pada sekalian perkataan rusul dan anbiya. Now, benar dari sudut perkataan, perbuatan. Now, benar dari sudut dan ikrar. Mendapat ikrar, periktirafan. 3 tu. Bukan perkataan saja, perbuatan pun benar. Dan takrir, pengakuan Nabi. Betul. 3 tu. Sidik. Walaupun dalam gurau, walaupun dalam main, ada kebenarannya. Atau dia panggil sidik. Mustahil atas mereka itu dusta. Cakap perkataan yang diucapkan bukan wakil, bukan perkara yang berlakunya gitu. Dan dalil benar mereka itu bahawa jikalau berdusta rasul. Ni dalil akal ni. Dalil akal. Benar mereka itu bahawa jikalau berdusta rasul dan anbiya, nescaya adalah khabar Allah Ta'ala itu dusta pula. Kerana membenarkan Allah Ta'ala akan mereka itu. Dan dusta Allah Ta'ala mustahil kerana ia dusta Allah, kekurangan. Kerana ia dusta atas Allah Ta'ala tu kekurangan. Baik, learning dia khabar rasul mesti bersifat dengan sifat benar, mustahil dia dusta. Kenapa? Kerana rasul ni dia dapat periktirafan daripada Allah Ta'ala. Tahu? Jadi kalau Allah Ta'ala yang mengiktirafkan, kita suruh ikut dia. Allah Ta'ala yang mengiktirafkan dia ni seorang yang orang yang benar, orang yang betul, bukan dusta. Maka kalaulah Allah Ta'ala, gua ayat dia, kalaulah Allah Ta'ala yang beri iktiraf dia ni orang yang betul, tiba-tiba dia ni dusta, dia jadi Allah Ta'ala beri periktirafan orang yang salah. Takkanlah mudah tahu dia ni dusta, sedangkan mu marah manusia-manusia lain bersifat dengan sifat dusta. Patut Nabi ni mulatih dia dusta. Tahu? Maka kalau gitu mustahil. Mustahil Allah Ta'ala
membenarkan orang yang dusta. Mana ayat Quran ni? Dalam surah Yasin pun ayat yang kedua, innaka laminal mursalin. Ayat yang kedua ayat ke berapa? Innaka laminal mursalin tu. Yang ketiga dah, Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau Muhammad di kalangan utusan di kalangan rasul. Jadi waktu pengiktirafan Nabi, Allah Ta'ala beri pengiktirafan kepada Nabi dan rasul-rasul. Tiba-tiba dia bersifat dengan sifat dusta. Jadi Allah Ta'ala beri jawatan yang salah lah. Jadi Allah Ta'ala yang salah. Jadi mustahil Allah Ta'ala yang salah. Jadi pendek kata, dalil sidik ni dia kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat mudah dia, seolah-olah Allah Ta'ala memberi amanah kepada orang yang dusta. Tu adalah mustahil. Baik, habis. Kedua, amanah. Artinya kepercayaan Rasul. Kenapa mana kepercayaan? Tulis sikit. Kepercayaan dengan tidak melakukan perkara yang haram, makruh dan khilafu aula. Itu dengan mana amanah. Dengan tidak melakukan perkara yang haram, makruh, khilafu aula, bahkan yang harus, yang harus pun Nabi tak buat. Jadi Nabi bersifat dengan sifat amanah ni lagu mana? Tak buat perkara yang haram, tak buat perkara yang makruh. Tu asas dia. Dah khilafu aula pun tak buat benda haram, benda yang buat dapat rasa, tinggal dapat pahala. Benda makruh buat dah buat tak boleh benda, tinggal dapat pahala. Khilafu aula, tinggalkan lebih baik. Okey, baik. Jadi Nabi tak buat benda-benda lagu tu. Dah buat benda. Lepas tu ulama khabar paling minimum dia akan jadi sama ada perkara sunat ataupun perkara wajib. Dah kalau tidur pun para nabi, para rasul adalah ibadat. Kerana mereka tidak lalai, hati mereka tetap hidup. Baik, habis. Jadi itu dikendaki dengan amanah. Mustahil atas mereka itu khianat. Maksud dia buat haram, buat yang makruh. Baik. Dan dalil kepercayaan mereka itu dan keadaan mustahil khianat mereka itu, bahawasanya jikalau khianat Rasul dan Anbiya, nescaya adalah kita disuruhkan dengan khianat pula. Kalau Rasul khianat, kita pun boleh juga khianat sepatutnya. Boleh juga buat benda haram, boleh juga buat benda makruh. Kerana disuruh kita dengan mengikut mereka itu. Atiullah wa atiur Rasul. Kenapa fattabi'uni? Kenapa ayat dia? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka kamu ikutlah aku. Okey, baik. Tiba-tiba Nabi khianat. Kalau gitu kita boleh khianat juga. Tapi Allah Ta'ala larang kita khianat. Kalau gitu mustahil. Mengikut mengenai keadaan disuruh kita dengan khianat itu batil, tertolak. Kerana tiada menyuruh Allah Ta'ala dengan kejahatan, iaitu perkara-perkara khianat lah, perkara yang haram dan perkara yang makruh. Ambil sikit tak apa dekat benda yang jahat tu. Dengan kejahatan, iaitu perkara yang haram dan perkara yang makruh. Okey, baik. Kau khianat mereka itu kawasan Malaysia. Baik. Ketiga, fatanah.
artinya cerdik. Bijaksana. Segala rasul dan anbiya, mustahil atas mereka itu bodoh dia bodoh. Dan dalil cerdik mereka itu dan keadaan mustahil bodoh mereka itu bahawasanya jikalau adalah mereka itu bodoh, nescaya tiada kuasa mendiri oleh mereka itu akan hujjah atas segala lawan mereka itu. Dan ketiadaan kuasa mereka itu atas mendirikan hujjah itu mustahil. Mereka tak mampu nak berhujjah kerana mendatang oleh Quran dengan bahawasanya kuasa mereka itu atas mendirikan hujjah atas mereka itu. Antaranya kisah siapa dia? Kisah Nabi Ibrahim. Kenapa? Sebelum kena lepas ada api Raja Namrud ni lah. Namrud kat bawah. Kenapa kelebihan ayat Quran kau? Ya. Tuhan aku boleh mengeluarkan menerbitkan matahari daripada barat dan menenggelamkan ke arah timur. Boleh tanya kenapa panggil? Kenapa hebat Tuhanmu? Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan. Nak khabar aku boleh menghidupkan dan mematikan. Pengawal mari dua orang. Ni mau bunuh, ni mau lepas. Aku boleh menghidupkan dan mematikan. Gitu. Dah kalau gitu Tuhan aku boleh menaikkan matahari pada arah barat, tenggelamkan daripada arah timur. Ni tak boleh lawang tau. Bakar. Tak tahu dalam api. Itu cerita tentang berhujjah yang dirakamkan dalam Quran. Baik, Abi. Keempat, tabligh. Ma umiru. Ma umiru bitablighihi. Artinya menyampaikan mereka itu akan segala perkara yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Ada benda yang wajib menyampaikan, ada yang diberi pilihan untuk menyampaikan ataupun tidak. Yang wajib menyampaikan semua sembahyang, puasa, zakat, haji. Waktu wajib kena sampaikan kepada semua. Ada yang diberi pilihan. Nak beri siapa tak memberi, nak royak orang tertentu pun tidak mengapa. Tu berkaitan dengan benda yang disampaikan tu. Baik. Mustahil atas mereka itu menyembunyikan segala perkara yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Habis. Dan dalil menyampaikan mereka itu serta dalil keadaan mustahil menyembunyi mereka itu akan barang yang tersebut, bahawasanya jikalau menyembunyi mereka itu akan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan kepada makhluk, nescaya adalah disuruhkan dengan menyembunyikan ilmu. Tak sapalah Islam sepatutnya kita learning. Kalau Nabi tidak menyampaikan. Tapi siapa ada Islam 1448 tahun lepas, sampai Islam kepada kita, semayang kita, tutup aurat kita, haji kita, ibadat kita, sebar salamnya kita, belajar ilmu agamanya kita adalah dengan kesan daripada pengorbanan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menunjukkan menyampaikan. Cerita kisah Nabi hijrah, cerita kisah Nabi ke Taif, cerita kisah ni semua cerita tentang menyampaikan yang bermula daripada sembunyi, lepas tu terang-terang. Sembunyi 3 tahun, terang-terang 10 tahun ataupun 7 tahun. Lepas tu hijrah. Hijrah dakwah lagi. Okey, baik. Jadi hak tu selama 23 tahun tu lah. Jadi hak tu menyampaikan. Berapa lama? 23 tahun sahaja. Kesan dia hingga kekal. Hingga ke masalah buat kajian, orang yang paling berpengaruh atas dunia ni ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 1448 tahun
masih ada pengikut dia, masih ramai pengikut dia. Sebab tu dia beri pengiktirafan orang yang paling berpengaruh. Baik. Menyebutkan ilmu dan tiada harus bahawa ada disuruhkan dengan demikian itu kerana telah datang daripada hadis bahawa yang menyembunyikan ilmu itu mal'un, dilaknat, di apa tu? Di Kentucky. Macam ni mal'un, dilaknat, ilmu itu dilaknat, dikentukikan. Tak tahu. Dikentukikan, tak tahu. Diketahuikan. Diketahuikan. Tak tahu, diketahui. Menyembunyikan ilmu itu mal'un, dilaknat. Allahu a'lam, apa tahu? Tak tahu apa. Dakan Turki kan. Rasa Turki dah bunyi. Allahu a'lam, apa tahu. Baik, dan harus pada hak nombor 3 dan harus pada hak segala rasul dan anbiya satu perkara, iaitu bersifat dengan segala sifat manusia yang tiada mencederakan qadar mereka itu yang maha mulia. Contoh seperti makan. Nabi pun manusia juga, perlu kepada makanan. Nak tenaga kena makan. Dan tidur, Nabi pun penat juga, perlu kepada tidur. Dan sakit, Nabi pun sakit juga. Sakit yang tidak menyebabkan orang lari lah. Dan berkahwin, tak? Dan bergurau. Dan bergurau yang halal, yang dibolehkan. Pun ni juga. Dan dari bersifat mereka itu dengan demikian itu dilihat beberapa sifat itu ada mereka itu alaihimussalatu wassalam. Tengok hadis-hadis cerita tentang syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan fadail, kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan cerita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan. Nak cerita tentang berperangai seperti perangai manusia, cuma dikaitkan yang tidak mencederakan. Dikaitkan dengan tidak membawa kepada kekurangan. Baik, Abi. Dan menghimpun, wallahu a'lam. Kita berhenti dekat menghimpun tu. Nak tidak fiqh Kita baca sikit fiqh. Mana fiqh Dan bermula air mutanajjis. Air mutanajjis. Kita tengok fiqh kitab yang sama. Air mutanajjis. Kita kena faham air dia ada air mutlak. Dia ada air mutanajjis. Kayak gini. Kok tertinggi dia air mutlak. Air mutlak dia boleh jadi air mustakmal. Air mutlak dia boleh jadi air yang berubah. Air mutlak boleh jadi air mutanajjis. Air mutlak boleh jadi air musyammas. Gitu dia punya asah dia. Kena ingat air mutlak boleh jadi. Boleh jadi, lepas tu kita tengok keadaan-keadaan dia lagu mana. Okey, baik. Ini air mutlak jadi air mutanajjis. Dan kalau boleh biasakan membezakan antara air mutanajjis dengan air najis. Apa beza dia? Air mutanajjis ialah air yang masih boleh jadi suci balik. Kalau air najis dia tak boleh jadi suci dah. Air mutanajjis air biasa jatuh najis, dia masih lagi boleh jadi suci. Kalau air najis tak boleh jadi suci dah. Air kecil 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo sekolah pun petak air kecil dia tidak akan menjadi suci. Jadi hak tu biasa sedikit istilah. Dan biasa orang guna air mutanajis, air najis juga. Tapi kalau hak tepat dia air mutanajis masih boleh jadi suci. Iaitu air yang mutlak terkena najis. Kalau air keluar daripada kemaluan tu dia panggil, tak panggil air mutanajis. Dia panggil air
najis. Dan dia tak akan boleh jadi suci. Okey, baik. Dan bermula air yang mutanajis. Lagu mana? Itu air yang menjumpakan najis yang tiada dimaafkan daripadanya najis. Ya tak? Daripadanya siapa? Air yang menjumpakan najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Ni air ke? Ni najis? Ya. Ni air. Daripadanya najis ha? Ya. Najis. Dan jikalau najis yang kerah seperti tulang bangkai sekalipun. Jikalau tu royah tu. Padahal air itu kurang. Ni padahal air itu kurang daripada 2 koloh atau cukup 2 koloh, tetapi telah berubah ia benda ia air berubah dari sudut mana? Bau, rasa dan warna. Baik, Abi, kita baca sekali lagi. Lagu mana air tu jadi air mutanajis? Air yang menjumpakan najis. Satu, dia campurlah, jumpa, bertemu. Yang tiada dimaafkan daripadanya najis, yang tiada dimaafkan daripadanya najis. Daripadanya air najis ke air? Daripada najis tau. Daripada najis. Baik, najis ada 2 jenis. Ada najis yang dimaafkan, ada yang najis tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan ada 3 jenis. Dimaafkan pada air sahaja, dimaafkan pada pakaian sahaja, dimaafkan air dan pakaian. Keempat jenis dimaafkan pada makanan. Ada 4 jenis najis yang dimaafkan. Yang dimaafkan pada air sahaja ialah najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, la yadriku taraf, dengan najis yang tak ada darah, najis bangkai binatang yang tak ada darah mengalir dalam tubuh dia. Hak ni dimaafkan pada air sahaja. Ada najis yang dimaafkan pada pakaian sahaja, iaitu dalam solat. Najis yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar dan darah, termasuk juga nanah. Hak tu 2. Hak tu dimaafkan pada pakaian sahaja. Ada yang dimaafkan pada pakaian dan pakaian dan air. Najis la yadriku taraf, yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Ada najis yang dimaafkan pada makanan, iaitu darah, yang duduk dalam daging. Baik, learning dia nak cerita tentang air yang menjumpa najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Contoh dia, setitik darah. Darah letak di atas dalam air. Okey, baik. Najis dah air tu? Najis. Mutanajis dah air tu? Tengok dulu, ada pecahan lagi tu. Ada pecahan lagi tu. Setitik darah yang tu. Dan ni, kalau semut mampu jatuh, najis tak? Ni tak najis. Ni tak najis. Ada syarat-syarat dia dengan tidak diletakkan apa semua tu. Ni kalau semut mampu jatuh dalam air, tak najis. Kalau setitik darah jatuh dalam air, okey, tengok perbahasan ni. Dia kata dimaafkan daripada. Kalau semut apa boleh jawapan lalu, sebab semut binatang yang dimaafkan, kita boleh jawab lalu, tak kira sikit dengan banyak. Tapi kalau setitik darah, kita kena tengok lagi. Baik. Dan jikalau najis yang ni takmim, ni royah. Dan jikalau najis yang kerah seperti tulang bangkai sekalipun, najis juga. Padahal sebab jadi najis. Padahal air itu kurang daripada 2 koloh. Kurang daripada 217 liter. 2 koloh ialah 217 liter. Kalau ikut bekah dia. Kalau ikut bukan timbangan. Sukatan Kenapa? 217.
Mana? Kang. ML. Kang. ML tu lah. ML tu bukan timbangan. Ya. Kang liter bukan berat. Sukatan. Ukuran. Ukuran. Okey, baik. Liter. 1 liter sekilo lah. Kalau ikut berat 217 kilo lah. 1 liter sekilo air. 217 liter lah. Lebih kurang gitulah. Okey, baik. Kurang daripada 2 koloh. Ni pendek kata, air kurang daripada 2 koloh, jatuh darah setitik, najis lalu. Air tu dia panggil dia air mutanajis. Okey, kalau kurang daripada 2 koloh. Atau cukup 2 koloh, 217 liter ke atas. Okey, baik. Tetapi telah berubah ia. Jatuh setitik, najis lagi air tu. Setitik darah. 2 koloh. Tak lagi. Kalau secawang, Tengok berubah tak? dah berubah lagi agak-agak. Cawang. Kalau soning darah tak lagi. Dah secetong sebeledi darah berubah. Apa ukuran itu? Mutanajis. Sebab apa? Sebab air yang banyak yang berubah. Okey, beres. Berubah salah satu, bau, rasa atau warna. Tak, salah satu sahaja. Atau. Kenapa kita tak pindah kabur? Kenapa tak pindah? Ma'un qalilu wa kasirun. Wa qalilu yatanajasu bi wuku'in najasati. Wa kasirun yatanajasu bi wuku'in najasati. Kenapa? Fa qalilu yatanajasu bi wuku'in najasati bi wuku'in najasati fa illa yataghayyar. Wa in lam yataghayyar. Wa kasiru yatanajasu bi wuku'in najasati idza taghayyara ta'muhu launuhu aw rihuhu. Dah dia guna aw tu salah satu lah. Salah satu. Sini tak ada royak tu. Habis. Dan qadar. Nak cerita sukatan pula ukuran ni. Dan qadar air 2 koloh itu 500 liter negeri Baghdad. Ni sebut ngaji kitab fiqh saja lah. Ni pergi Baghdad lah. Baghdad learning tak tahu juga. Baghdad lama dulu. Dengan takriban lebih kurang takrib tu lebih kurang. Artinya ni takrib tu dengan dihampirkan lebih kurang lah, lebih kurang. Maka tiada mudarat kurang serta dah bukan istilah ukuran liter-liter tadi itulah. Tapi ni bahasa dia lah. Atau 2 liter. Dan 2 kalau itu 2 tempayang yang besar termuat tiap-tiap satu 2 korbah setengah. Korbah tu bekas kambing, kulit kambing. Tu panggil korbah. Kulit kambing. Kulit kambing yang kulit bekas air dibuat daripada kulit kambing. 2 korbah setengah. Benar daripada segala korbah negeri Hijaz. Hijaz mana pula? Mekah, Madinah. Allah. Kalau tengok peta tu, macam kaki kepulauan Jazirah Arab tu. Tu dipanggil Hijaz. Termasuk juga Palestin ada termasuk juga Hijaz tu. Kambing lain. Benda apa? Kambing lain ke? Kulit kambing lain. Kambing awak dibesar ke lagu mana? Wallahu a'lam lah. Baik, habis. Jadi, hak tu bilangan 2 kolah. Guna 217 liter je lah. Patut nak bahas liter-liter negeri Baghdad ni, tak sangat memang kena tengok, memang tak nak ngapa lah. Tahu dalam kitab lebih beratus liter ni, cuma tak tengok, tak buat kajian. Tanya ChatGPT tu.
Dan jikalau disyakkan pada keadaan air itu sampai 2 kolok atau tiada. Kita buat kolok cukup-cukup. Lepas tu air sikit banyak. Was-was ni. Cukup ke tak? Okey, dia khabar. Lepas tu jatuh najis. Dan disyakkan pada keadaan air itu sampai 2 kolok atau tiada. Sampai 2 kolok. Dan menyentuh akan dia oleh najasah. Tahu? Jatuh najis. Nescaya tiada ternajis ia. Tak jadi najis. Air penuh. Tapi tak tahu cukup dah 2 kolok ni. Syok ni. Cukup dah 2 kolok aku. Cukup dah aku. Tu cukup dah. Bala kokak. Baik. Tapi jatuh najis. Titik, 2 titik. Tak berubah Cuma ini cukup dah 2 kolok. Ragu-ragu. Suci. Okey, suci tak najis. Dan air yang mustakmal. Wallahu a'lam. Ni bahagian air yang ketiga pula. Air mustakmal. Air yang digunakan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Amin ya rabbal alamin.